Aku ada beli benda ni guys. Benda ni benda apa? Power bank? Bukan. Benda ni kalau korang letak dekat phone korang, lepas tu dia akan display apa yang ada dekat phone korang tu dekat TV. Bukan dekat iPhone je tau. Kita try dekat Android, aku try dekat aku punya phone Samsung ni pun boleh juga guys. Dia boleh preview dekat aku punya TV ni. So dia ada bagi benda ni guys. Benda ni sepasang macam ni. Satu yang ada Type-C ni korang cucuk dekat korang punya smartphone ataupun korang punya device. Yang tak ada ni korang cucuk dekat TV korang. Dia punya kabel and everything semua dia dah sediakan. So dekat belakang TV tu make sure korang ada HDMI port je. Yang tu yang penting. Tapi ada delay ke tak? Mulut sama ke tak kan dengan dia punya audio? Korang dengar ni. Boleh keluar terus. Dia ada banyak masalah kan nak check apa immigration apa semua. Masalah dekat immigration ni. Masalah ke kalau solo travel ni? Sebab aku pergi dekat London hari tu kena tahan juga. Ada video hari ni aku nak bawa korang semua travel. Kita akan ke Paris. Lepas tu kita akan ke London. Lebih kurang dalam 2 minggu je aku pergi. And macam aku janjikan dekat dalam channel ni mesti ada kelebihan dan kekurangan dia. Kekurangan dia, dia cepat panas. Tapi tak bermaksud dia akan stop preview ataupun dia akan tak function. Sebab dekat dia punya manual ni, dia dah cakap dah dekat situ, untuk panas tu memang normal. Tapi dia still boleh run lagi. Lepas tu kelemahan yang kedua, kalau korang preview kan, dia punya aspect ratio tu dia tak full tau. Dia tak fit to screen. Tapi kalau korang zoom dekat korang punya smartphone ni, dia akan fit dekat korang punya TV tu lah. Tak ada masalah. Kalau korang pakai benda ni dekat phone korang, macam mana nak charge phone kan? Tak perlu risau sebab dekat bahagian bawah tu, dia ada charging port kat situ. So korang charge je phone korang macam biasa. So macam mana guys? Korang rasa worth it ke tak beli device ni? Kalau korang nak beli, aku dah sediakan back code ni kat dalam video ni. Ataupun kalau korang rasa macam tak worth it, tak payah beli.